Right, kita di Petronas Jinjang. Bismillah, kita nak on. Jam 11.53 minit tengah hari. Aku punya kredit wallet ni masih kosong. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat datang dan kembali ke Karishma Channel. Kepada anda yang baru mengikuti channel ini, jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Tekan butang loceng untuk notifikasi terkini. Terima kasih saya ucapkan kepada anda yang bersama dengan saya selama ini. Alhamdulillah. Baik, hari ni hari apa? Siapa? Hari Rabu guys, 3 hari bulan 4. Hari Rabu 3 bulan 4 2024. Jadi kita nak buat sikit job. Alhamdulillah, kita dapat ping yang pertama. Nampak ni? Dia pun nampak. Alright, let's go. Aman Putra pergi Ampang entrance Suria KLCC. Oh, aku lupa pasang location tu void tu. Okay, jom. We're all set. Let's go. Aman Putra jauh lagi tu. Macam mana jalan ni boleh jadi kecil? Ni potong jalan ni. Okey, kita sudah di dalam Aman Putra. Aman Putra. Kalau dah sampai KLCC ni, tidak mustahil akan pergi Bukit Bintang ni guys. Semalam okey sikit lah, kita pergi CP-CP tepi-tepi je. Kita bukan pergi dalam. Kalau masa dalam ni tak tahulah. Ada lupa pula aku nak pasang balik location to avoid Bukit Bintang. Okay, jomlah kita ambil customer ni. Lama dia tunggu. Ada kereta menghadang tadi. Ini orang dia. Kita dah drop off customer ni dekat, dia turun dekat Isetan ni. Sebab depan sana jam. Kita ada back to back ni. Alhamdulillah. Kita ada back to back. Back to back. Nah, pergi Bukit Bintang. Bukit Bintang. Tempat semalam ni Sleeping Lion. Semalam pun aku pergi Sleeping Lion. Agak-agaknya masih Sleeping Lion tu. Ui, lama jam ni. Lama. Okay, kita drop off customer dah. Sleeping Lion ni.
susah di sini guys, susah. Heran buat tengok kereta banyak berhenti tepi ya. Kita drop off dulu lah. Cash RM9.20. Oh, belum ada lagi. Okay, HSBC pergi Bintang, pergi KLCC balik. Jam KLCC. Aku di mana ni? Belok kiri. Aduh, aku tak tahu ni. Belok kiri. Macam tak boleh. Aku belok kanan tadi, nasib betul. Nasib betul. Lambat pula Waze bertindak balas. Kacau lah macam tu. Keadaan kita pun tak berapa nak okey lah hari ni. Tak berapa nak okey. Dekat sini dia nampak pendek guys, PNB tu. PNB tu PNB. Tapi dia nombor 2 tertinggi di dunia. Lama juga aku tak main sini guys. Kan location tu boy. Lama juga. Off customer ni dekat The Exchange TRX. Ini adalah back to back yang dari KLCC tadi. Yang KLCC aku tak dapat nak shoot. Pas sempat dia orang ni masuk terus. Alright, back to back. In 200 meters. Oh, sini punya jalan menakutkan. Signage pun tak berapa nak steady. Stay to the left to Sierra TRX. Sierra TRX. In 500 meters, stay to the left to Jalan Tumprizak. Oh ya, menakutkan. Kalau kau salah jalan, kau masuk jalan tol. Habis kau. In 300 meters, stay to the left, then turn left. Ini pun aku tak tahu dekat mana. TRX juga. Pun Wantan ni. Mana tu Kuala Lumpur? Turn left on Jalan Delima, then turn right on Jalan Utara. Oh, tadi kita masuk TRX Barat. TRX Utara.
Jalan Utara. In 300 meters, stay to the left. Sorry lah, kita tak tahu jalan sini. Awak kerja sini, awak tahulah. Bersabarlah. Kenapa nak koyak? Kenapa nak koyak? Kenapa nak koyak? Kanda. Oh, dia means dia punya kedai ni dekat tepi-tepi jalan lah, dekat rumah ni. Stay to the left. Bangunan ni. Aikah long. Drop off customer ni dekat Petaling Street, tapi dekat lane luar lah. Waste tu bawa masuk ke simpang ni, susah lah nak masuk kereta. Orang berniaga sana. Ada back to back tadi, tapi dia dah cancel. Baik, ni job baru, Ramada Street, Bukit Silon. Customer ingat kita sengaja delay ke? Tidaklah, kita masih ada trip lah. Kita masih ada hantar orang. Aku harap-harap Grab ada bagi notification macam tu lah, sebab kita belum drop off kita punya customer yang ni, yang first tu tadi. Aduh, ini kita terpaksa pusing masuk sini balik. Apakah In 200 meters, masuk turn left on Jalan Sultan. Petaling Street lagi. Tadi dari sebelah sana. Ini jam sini. Kita ni kalau dah masuk Bukit Bintang guys, memang stuck guys. Ni tengok lepas ni masuk Bukit Bintang area balik. Cangkat Bukit Bintang. Orang Silon. Aduh. Customer ni dekat Ramadan. GrabPay. Park Royal Service Suites Kuala Lumpur. Pergi Petaling Street balik. Hebat. Turn right on Lorong Salon. Okay, kita drop off customer ni. Dia nak pergi Petaling Street. Aku cakap dia, aku nak hantar. Aku drop off dia dekat depan. Dia sibuk cakap dalam telefon. Depan sana lagi lah senang, sini susah nak berhenti.
Nasib ada ruang sini tadi aku masuk. Cash RM8. Oh, job KL ni dia tak putus-putus tapi kecil-kecil. Asal seni pergi Islamic Arts Museum, Taman Jalan Perdana. Okey. Ke depan Masjid Negara tu. Kalau ikut distance tak jauh. Cuma jam lah, kena kereta banyak kan. Kalau ikut distance, apa nama tu, distance dia tak jauh. You've arrived at your destination. Ini lah punya. Oh, tu mungkin dia. Okay guys, kita drop off customer kita ni di Museum Kesenian Islam seberang dengan Masjid Negara. So next adalah Menara Maybank pergi 10 Stona ke sisi lagi. Menara Maybank. Buka jalan depan tu. Turn right on Lebu Pasar Besar. Okey, orang rumah aku minta ambil. Dia nak minta bawa pergi Taman Melawati ke. Okey, tak apa, aku offline lah. Belum ada back to back kan. Okey, kita offline, kita settlekan job ni. Aduh. Stay to the left. Jarang juga dapat naik sini. You've arrived at your destination. Drop off customer ni dekat persiaran 10 Stona KLCC. Okey, aku dah offline . Okey, aku dah offline. Orang rumah aku panggil . Macam-macam kerenah orang ni. Kalau tak silap sebelah depan ni Jalan Turaza.
Baik, okey guys, kita di Jalan Tun Razak ni. Kita akan pergi ambil rumah kita balik. Anyway, itu sajalah vlog kita untuk hari ini. Kita review lah sementara kita tengah kena jam ni. Di atas Jalan Tun Razak. Kilometer setakat ni 49.7. Jam 2.56. Wah, tak sangka lah job kecil-kecil kita guys. Wih, ada orang bagi tips 9 job RM74.10. Kita menang kilometer. Oh, not bad lah buat job dalam KL ni. Tapi kalau kereta lebih kecil daripada Alza ni, consumption minyak yang agak rendah, murah sikit minyak, memang berbaloi lah. Memang boleh lah. Jadi kita dapat tips. Demand surcharge ada boleh tahan sikit, ada naik sikit. Siapa bagi kita tips? Siapa bagi kita tips? Tak ada pun. Oh, ni. Oh, yang Mak Saleh tu, 3-4 orang Mak Saleh aku bawa tu tadi pergi Ramadau. Aku hantar dia dekat luar. Rupa-rupanya lobinya kita perlu masuk sebelah kanan. Aku mana dah tahu. Aku takut depan tu lain cerita. Jadi aku drop off dia dekat tepi jalan. Kesian orang berjalan kaki, terpaksa ke depan. Oh, dia yang bagi tips ni. Alhamdulillah, rezeki. Mudah-mudahan dia diberikan rezeki yang luas juga. Jadi aku sekarang ni terpaksalah off. Setakat ini sajalah vlog kita untuk hari ini. Dan kemungkinan besar hari ini adalah hari terakhir saya mengeping sebelum raya ni. Besok 4 bulan 4 kita dah balik kampung. Baik, saya ucapkan kepada anda yang setia bersama, yang kepada anda yang baru mengikuti channel ini juga, jangan lupa subscribe, belanja subscribe. Dan semoga semuanya dipermudahkan segala urusan, diberikan kesihatan yang baik. Right? So, selamat menyambut menjelang Syawal, hari raya Aidilfitri minggu depan. Jadi saya doakan kepada anda semua, doa lagi. Maaf, saya mohon maaf zahir dan batin. Zahir dan batin. Maaf zahir dan batin. Okey. Seandainya ada terkasar bahasa, terguris jiwa, maafkanlah daku. Baik, kenang daku dalam doamu. Kita jumpa lagi guys. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys. Selamat Hari Raya. Subscribe.